Marco Antonio Barrera ialah juara kelas bulu majalah The Ring, seorang legenda Mexico dengan 63 pertarungan, 40 KO dan kemenangan ke atas Naseem Hamed. Manny Pacquiao ialah ancaman tidak dikenali yang datang dari Filipina. Keluarga itu dalam masalah dan Barrera ialah jenis lawan yang harus dihormati oleh peninju muda. Pacquiao melayannya seolah-olah dia tidak layak berada di atas gelanggang. Marco Antonio Barrera ialah salah seorang peninju yang paling dihormati di dunia. Kebanggaan bandaraya Mexico. Juara kelas bulu majalah The Ring menduduki tempat pertama pada masa itu dan berada dalam 3 teratas pound demi pound. Dia sudah mempunyai kemenangan, gelaran dunia dan pertarungan epik yang telah menjadikannya satu legenda. Tiada siapa menjangka bahawa seorang pemuda berusia 25 tahun dari Filipina yang akan membongkarkan kelemahannya. Pencabar yang tidak diambil serius oleh sesiapa pun. Pacquiao datang ke pertarungan ini dengan rekod 37 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 seri. Berbakat, pantas dan berbahaya, tetapi masih belum membuktikan apa-apa di pentas besar. Wow. Dia mempunyai kelebihan 3 inci dalam jangkauan dan 1 inci dalam ketinggian. Atas kertas, ia kelihatan seperti pertarungan penentu yang boleh menamatkan kejaya. Bukannya yang melancarkan seseorang ke bintang. Tetapi pada 15 November 2003 di Alamodome San Antonio, Manny Pacquiao hampir mengucapkan selamat tinggal. Dia akan membuktikan kepada dunia tinju betapa salahnya anggapan itu. Dalam 30 saat pertama, Pacquiao tergelincir ke atas kanvas selepas Barrera terlepas satu tumbukan. Pengadil mengisytiharkan ia sebagai tumbangan. Itulah satu-satunya perkara yang menjadi untuk Barrera sepanjang malam itu. Bermula dari pusingan kedua, Pacquiao menetapkan rentak yang Barrera tidak pernah hadapi sebelum ini dengan kombinasi tumbukan ke badan dan kepala. Barrera cuba untuk menahan, tetapi jab yang berbisa itu tetap mengenai sasaran. Kemudian, pada pusingan ketiga, satu tumbukan kiri yang kuat telah menjatuhkan juara itu ke atas kanvas. Barrera bangun sebelum kiraan tamat, tetapi itu tidak memberi apa-apa makna. Pacquiao terus menyerang. Barrera tumbang. Pusingan demi pusingan, Pacquiao langsung tidak menunjukkan sebarang sikap berhati-hati seperti kebanyakan peninju lain apabila berdepan dengan seorang legenda. Dia menyerang, menekan dan mengasak.
Pada pusingan ke-6, pertembungan kepala menyebabkan luka terbuka di atas mata Barrera. Pacquiao terus menyerang, malah mencabar Barrera untuk bertukar tumbukan dengannya. Pada pusingan ke-7 dan ke-8, satu lagi pertembungan kepala secara tidak sengaja menyebabkan luka kedua dan Barrera hampir tidak dapat melihat dengan mata kirinya yang bengkak. Tetapi Pacquiao tidak pernah berputus asa, terus menghujaninya dengan kombinasi dari setiap sudut. Pada pusingan ke-9, juara tersebut telah ditolak satu mata kerana memukul selepas loceng. Satu kesalahan terdesak daripada seorang peninju yang sudah kehabisan jawapan. Pada pusingan ke-10, Barrera telah berhenti berjuang untuk kemenangan. Dia hanya cuba bertahan sehingga loceng penamat. Pada pusingan ke-11, Pacquiao menjatuhkan Barrera buat kali kedua. Dia bangun semula sebelum kiraan tamat. Dia sepatutnya kekal di atas lantai.
Pacquiao memerangkap Barrera di tali gelanggang dan melancarkan hujan tumbukan tanpa balasan. Pukulan itu sudah menjadi terlalu jelas untuk diabaikan. Pihak sudut Barrera terpaksa menyelamatkannya daripada kekejaman itu dengan melemparkan tuala pada minit 2.56 dalam pusingan itu. Angka akhir menceritakan segalanya. Pacquiao menyambungkan 309 tumbukan daripada 838 yang dilepaskan. Barrera hanya berjaya mengenai 172 daripada 547 dengan peratusan ketepatan yang lebih rendah sepanjang malam. Pada malam itu, Manny Pacquiao tidak sekadar memenangi satu pertarungan. Dia memperkenalkan dirinya kepada seluruh dunia dan melakukannya tanpa menunjukkan sedikit pun rasa hormat kepada salah seorang peninju kelas bulu terbaik generasinya. Itulah malam di mana lahirnya seorang legenda, dan di mana satu lagi legenda menyedari betapa besarnya perbezaan sebenar antara mereka berdua.